Assalamualaikum tuan. Salam. Mana tu? Baik. Wah, apa itu surat? Surat hilang kelayakan tuan. Surat hilang kelayakan. Baik. Okey, terima kasih. Duduk. Banyak ni. Ni nak keluarkan lah. Nak hantar pada semua yang hilang kelayakan lah ni. Semua yang hilang kelayakan selepas mesyuarat MJR itu. MJR. Ya, Okey, betul. saya ingat. Okey, baik. Oh, cepat you buat. InsyaAllah kami cuba giatkan lagi lah tindakan untuk mempercepatkan bagi yang hilang kelayakan ni. Okey. Ini surat-surat yang kita nak keluarkan kepada penghuni yang Telah hilang kelayakan. hilang kelayakan. Banyak ni kali ni. Ya, kali ini banyak. Kali ni kesalahan, ya kita tengok yang ni, tidak menduduki kuartus secara tetap atau sepenuh masa sehingga menyebabkan timbulnya keraguan yang munasabah terhadap maksud asal kuartus tersebut dibenarkan untuk diduduki oleh penghuni. Betul. Yang ni yang kita bawa dalam mesyuarat MJR yang lepas ni kan. Ya, yang baru ni. Ada bulan 1 hari tu. Okeylah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Ramadan tuan-tuan dan puan-puan semua. Saya hari ini menandatangani banyaklah surat-surat hilang kelayakan yang dilaksanakan oleh Cik Nazrul selaku ketua unit penguatkuasaan bahagian pengurusan hartanah. Menariknya kali ini saya nak highlight lah tentang sikap penjawat awam yang telah diberikan kemudahan kuartus oleh kerajaan untuk menduduki kuartus tapi tak menduduki kuartus sepenuh masa. Maksudnya kuartus ni kosong, dibiarkan kosong. Kita ni dah tawarkan kuartus kepada mereka yang kita consider sebagai layak. Tapi hakikatnya tengoklah betapa banyak surat yang kita tanda tangani hari ni yang saya nak keluarkan ni. Notis pengosongan kuartus kerajaan disebabkan kerana tidak menduduki kuartus sepenuh masa. Tuan-tuan dan puan mungkin faham, kita ada kuartus 27,751 unit kuartus. Di Kuala Lumpur kita ada 2,200. Di Putrajaya 22,000 22,000. Lebih kurang gitu. Bilangan yang menunggu di dua-dua kawasan, di Putrajaya pun sama 17,000. Di Kuala Lumpur pun apatah lagi lah, lagi ramai lah 17,000. Bayangkan 17,000 tu nak menunggu, nak menduduki kuartus tu dengan bilangan kuartus yang tersedia 2,200 saja. Orang punya menunggu begitu ramai tapi tak dapat. Tiba-tiba orang yang kita tawarkan duduk kuartus ni, dia tak duduk pula kuartus sepenuh masa. Ni sebenarnya apa punca dia yang tak duduk ni selalunya? Okey. Selalunya macam ni lah. Yang tidak menduduki sepenuh masa ni sebenarnya tanggungjawab pada penghuni lah. Sebabnya penghuni ni bila dia dapat kuartus ni, kadang-kadang dia dah ada rumah sendiri yang dibeli secara peminjaman kerajaan. So rumah yang dengan kuartus tu berada dekat dengan di antara satu sama lain. Okay. So sepatutnya penghuni ni bertanggungjawab lah. Selepas dia dah duduk rumah sendiri, sepatutnya serahkan kuartus tu. Jangan dibiarkan kosong, sebabnya kita nak detect rumah tu jadi kosong makan masa yang lama. So dia dah terima, dia dah ada rumah yang dibeli melalui kemudahan kerajaan lah. Ya, betul. Pinjaman perumahan kerajaan, apa lagi rumah yang apa nama? Rumah macam Prima. Ya, betul. Rumah-rumah tu maknanya dia tak boleh menikmatilah kemudahan Ya, tu. betul. Yang tu pun dia dapat kemudahan, kuartus pun dia dapat kemudahan. Dia tak ada enjoy dua benefit dalam masa yang sama lah. Ya, betul tuan. Sepatutnya tanggungjawab penghuni dia serahkan supaya dapat digunakan kepada Orang lain, penjawat awam yang memerlukan lagi. kawan-kawan kita yang lain semua. Yang queue dah terlampau panjang ni untuk kita bantu dia. Dan salah satu lagi yang selalu berlaku, ditinggalkan bila dia dapat pertukaran. Pertukaran jabatan, pertukaran dalam waktu yang pendek rasa kan. Lepas tu dia berpindah ke jabatan baru, dia tak sempat nak kemas rumah kan, dia biarkan kuartus tersebut. Yang ni semua you all boleh tahu ke? Yang orang ni berpindah ke ataupun beli rumah ke? Okey, semua kita boleh tahu. Contohnya kalau macam beli rumah menggunakan pinjaman LPPSA. Kita ada data mungkin orang yang peminjaman LPPSA tersebut. Dan juga kalau pertukaran, kita minta daripada pihak kementerian supaya maklum kepada kita berlakunya pertukaran yang melibatkan keluar daripada daerah. Contohnya kalau pegawai itu bertukar daripada Putrajaya pergi ke Kuala Selangor katakan. Sepatutnya dimaklumkan kepada kami supaya boleh kami ambil tindakan awal supaya tak adalah berlakunya kuartus ditinggalkan.
Sepatutnya tidak berlaku sepatutnya. Patut dia kena bagi tahu lah kan. Memang tanggungjawab dia. Kalau yang ni kita tengok surat ni, contoh pada penjawat awam ini ni dia di satu jabatan kerajaan yang kita sisi kepada pengarah seksyen pengurusan dia. Betul. Dengan harapan dalam masa yang sama juga kita hantar pada unit integriti ketua unit integriti jabatan dan kepada beliau sendiri. Jadi tak tahulah, saya kadang-kadang kecewa lah juga dengan sikap-sikap penjawat awam yang macam ni dah dapat kemudahan tapi tak menggunakan kemudahan. Betul. Tapi menyusahkan orang lain pula, mengambil hak orang lain. Ini Satu, mengambil hak orang lain. Kuartus tu kalau ditinggalkan lama akan jadi rosak. Dan kita juga yang terpaksa. Kita kena perbaiki balik kuartus tu. Jadi saya minta lah penjawat-penjawat awam ni lebih bertanggungjawab. Kita pun dah bagi pada unit integriti masing-masing. Ya, betul. Dan harap unit integriti pun tolong tengok lah bila kita sisi tu. Betul. Jabatan pun unit integriti jangan peram saja lah surat betul. ni. Ketua jabatan pun kena ambil cakna, kena ambil perhatian. Jumpalah penjawat awam ni, kenapa tak serahkan kuartus kalau tak duduk sepenuh masa kan. Sebab kita ramai yang menunggu. Kadang-kadang kita mendapat tomahan, kita tak berprihatin lah, tidak berperi kemanusiaan lah, tidak menawarkan kuartus. Ini salah satu cara lah kita nak bantu orang yang lama kan. So daripada tim saya, memang kita sekarang ni tengah tumpukan untuk rumah-rumah yang ditinggalkan ni. Okey, baik. Untuk makluman tuan pun, selepas ni akan ada banyak lagi. Okey, teruskanlah. Walaupun bulan-bulan puasa ni kita teruskan juga lah kerja kita ni. Saya nak menyerulah kepada semua penjawat awam supaya apabila diberi kemudahan di bawah bab E, kemudahan untuk menduduki kuartus tu, gunakanlah kemudahan tu sebaik yang mungkin. Jangan salah guna. Dan ingatlah rakan-rakan kita yang lain sedang menunggu nak menduduki kuartus tapi tak dapat penawaran kuartus kerana adanya insan-insan penjawat awam yang begini yang tak menduduki kuartus sepenuh masa. Kadang-kadang saya dapat tahu juga ada yang dapat kuartus, ini kes-kes yang penghuni kuartus ni yang dah berumur lah, yang dah ada anak yang besar contohnya. Penghuni ni, penjawat awam ni, dia tak duduk pula kuartus tu. Dia pindah pergi duduk rumah yang lain. Dia bagi anak dia duduk. Itu pun tak boleh. Tak boleh. Melepaskan kepada pihak ketiga. Ada lagi satu kes tak silap, you all ada cerita kat saya lah. Dia dapat kuartus tapi disebabkan kerana dia nak duduk dengan kawan-kawan dia yang seorang lagi yang dapat kuartus, dia pergi duduk dengan kawan dia tu. Kuartus dia biarkan kosong. Sesekali dia datang, dia simpan barang. Dia jadi tempat persinggahan. Yang tu pun tak boleh. Tolonglah, saya menyeru penjawat awam, jadilah penjawat awam yang bertanggungjawab. Gunakan kemudahan yang diberikan oleh kerajaan ini dengan betul-betul berintegriti. Itu yang kita nak, berintegriti. Ambil cakna. Kasihan rakan-rakan kita lain yang sedang menunggu nak duduk kuartus tapi tak dapat disebabkan sikap anda yang begini. Tak menduduki kuartus sepenuh masa. Hak-hak orang lain telah diambil. Jadi saya menyerulah unit penguatkuasaan untuk terus buat kerja anda semua. Terus tengoklah mana lagi kuartus-kuartus kosong. Saya pun tak mau dengar lah juga ada orang cakap, Tuan SUB ni ada kuartus kosong kat sekian-sekian tempat. You all tak tawarkan kepada siapa-siapa ke? Yang tu pun jadi satu tomahan kepada kita. Bila kita tengok dalam rekod, ada penghuninya. Tapi penghuni tak duduk sepenuh masa. Tapi kami pun berharaplah kepada semualah, sekiranya ada dapat tahu berkaitan dengan rumah tinggal, maklum kepada kita supaya lagi mudah kami membuat siasatan. Jadi kita mengharapkan kerjasama daripada semua penghuni, penjawat awam, bukan penghuni lah, penjawat awam yang ada maklumat tentang unit kuartus yang tidak diduduki. Yang tidak diduduki, maklumkan kepada kita melalui Facebook kita. Maklumkan supaya unit penguatkuasaan dapat turun dan melihat. Biarlah kita sama-sama bertanggungjawab membersihkan golongan-golongan penjawat awam yang entahlah, saya nak kata kalau bahasa kasar ni macam tak bersyukur lah dengan kemudahan yang kita sediakan dan mengambil hak orang lain. Jadi saya minta unit penguatkuasaan teruskan lipat gandakan usaha untuk memastikan kuartus-kuartus kosong tidak dibiarkan begitu saja dan terus diduduki dan boleh ditawarkan kepada orang lain. Jadi kita sama-sama cakna, ambil perhatian dan bantu bahagian pengurusan hartanah untuk menguruskan tata kelola yang baik berkaitan dengan pengurusan kuartus. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berpuasa. Terima kasih.